Welcome guys, hari ni kita nak continue lagi Blockist Kamen Rider Starlight Volume 2 punya collection ni. Aku belum dapat lagi, kita dah dapat di secret sebelum ni. Now, antara dua ni ada satu secret dan satu karakter biasa yang belum dapat lah. So, should be Skull yang ini dengan Cyclone double Cyclone nya lah. Cyclone ke Cyclone je. Okay, buka sekejap. Lupa pula nak timbang, yang ni ialah 48.6 gram. 48.6 gram. Cuma aku tak tahu dia ni, nampak macam seal dia masih elok lagi. Tapi kita buka dulu. Okay, so tak tahu nak kata dia, nampak macam seal yang sebenar lah ni. Dia tak terbuka kotak ni. So dalam ni ada silika gel. Dan berat silika gel ni ialah 5.8 gram. 5.8 gram boleh tahan. Oh, ni dia Kamen Rider Cyclone. Okay, Cyclone warna hijau all round. Dah pernah dapat Joker. Okay, so complete lah secret yang lagi satu. Okay, pasang dulu. Alright, siap dah pasang Kamen Rider Cyclone all green dekat sini. Okay, pusing kejap. Dia ada scarf dia kat belakang tu kan. Ini ialah Kamen Rider Cyclone. Dua-dua belahnya ialah Cyclone ni. So all green. And look at the detail dekat sini. Okay, seperti biasa Blockist, impressive detail. Ini ialah secret ya. Ini ialah secret. Now ini ialah Joker. Joker saja, dan ini ialah Cyclone. Dua-dua ni kalau digabung half-half, dia jadilah Kamen Rider Double Cyclone Joker. Barulah cun kan. Actually sama saja. Tapi ada a bit different sikit lah. Contoh dekat Cyclone sini, belah sini, dia tak ada that decal yang putih ni. So maybe itu dekat secret lah kot. Tapi dari segi warna sama sahajalah. Dia tak ada apa-apa accessories, tak ada apa-apa weapon langsung lah. So what do you guys think about the secret Kamen Rider Cyclone?